Hi guys, and welcome back to my vlog. Okay, aku sekarang, kalau siapa yang dah tengok video aku lama, and diorang tahu lah jalan ni, jalan aku balik kelas. And aku pun dah settle aku punya test tadi. And ya, aku pun dah officially habis degree era. So sekarang aku just tunggu aku punya final exam. Lagi 13 hari. Untuk hari ni panas, sebab tu aku pakai macam ni, 23 degrees. Kalau dekat island ni panas lah, 23 degrees ni. And silau. So disebabkan aku pun dah habis test and dah habis kelas untuk degree. And jom kita self reward, beli aiskrim. Jom kita makan aiskrim, beli aiskrim dan lepak mana-mana. Okay, so aku pun dah dapat aku punya aiskrim. And sekarang menghala ke tempat yang aku nak lepak tu. Nanti sampai sana aku tunjuk aiskrim apa aku beli. Okay guys, so sekarang aku panas gila, silau. Dan aku dah sampai tempat yang aku nak pergi ni. Dan ya, inilah dia. Oh, matahari direct. Tapi best lah, sebab kat sini dia tak panas sangat, cuma dia matahari terik. So korang still rasa sejuk dia, tapi ada matahari. Best lah. Sebab tu ramai orang berjemur kat sini. Dan aku pun acah-acah nak jadi orang lokal kan. Tak tahu lah berapa lama aku duduk sini. Jom makan aiskrim jap. Dan aku rasa kita caw lah. So aku beli aiskrim daripada Marks & Spencer, 3 element stick. So kita lepak sini makan aiskrim lah, daripada lepak kosong kan. Aku first time try yang Marks & Spencer punya. And cost me 375 euro. Find something worth saving. It's all for the taking. I always say, come my hair and call all night. Never let you love the songs I like. Always get too close and let me down. Always I'll never let us fall. Kalau tengok kat sana, ada orang yang main frisbee. And kat sana tengah yoga. And yang lain tengah sana Shandon Bell. And sana rumah aku. So ya, best. Okay guys, so aku pun dah gerak daripada Patrick Hill tadi. And sekarang nak balik dah. Berjemur pun dah hitam dah pun. And jomlah kita balik and buat aktiviti lain lah. Okay, so aku pun dah balik tadi. Tapi aku balik tukar baju, tukar outfit. And sekarang disebabkan panas lagi, cuaca cantik, aku decide untuk pergi jogging dulu. Aku target 5 kilo lah. Mahala ke Blackpool. Aku punya route Shandon, Blackpool Pharmacy and Blackpool City. Dan patah balik lah. Aku rasa cukup je 5 kilo. And ya, jom jogging dulu. First kilometer 6.4. Second kilometers 6.58. Third kilometers 7.18. Pancit weh. Lagi 2 kilometers lagi. Jom. Fourth kilometers 7.02. Pancit. Dah aku rasa sampai 4 km hari ni.
sebab depan ni dah rumah aku dah. Kita sambung next time pula jogging ni. And video aku pun sampai sini je. Penat weh Mengah. And jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you for watching. Bye. A dick chuck, no clip. A dick chuck, no clip. Sumpah tak ada baju. Saya bodoh. Keluar. Kat badan lah. Baru masak siap. Ni. Hukum nampak. Tepung lo. Jadi apa? Mandi tu. Bodoh lah dia dah. Bodoh lah. Sana. Macam pelipak dalam lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nasi. Nasi lauk apa? Ayam. Nak kuah apa? Itu. Nak berapa? Nak makan dengan siapa?